tolong terang surga neraka. Dan sampai pahala bacaan Quran orang hidup kepada saudaranya yang telah meninggal dunia. Saya ya. Baik, saya dah habis ni, banyak soalan, banyak soalan. Bila tak habis saya buat balik, saya jawab pagi esok. Jadi cek dalam internet ada. Jadi kita akan tulislah soalan berbaki di Masjid Rahmaniyah Wakaf Tapai, cari situ. Nikmat syurga, nikmat syurga dan azab neraka. Syurga ini ialah kebun. Kebun bukan makna kebunnya, bukan kebun ketok. Kebun makna kebun yang cantik. Kalau dulu kalau orang bawa kasih pergi kebunnya ke kebun bunga. Kebun bunga, faham tak, pasal bawa perempuan cantik ke kasih hati. Nak suruh tengok benda yang molek-molek. Kalau bawa perut pergi kebunnya. Nampak tak? Maka disebutlah sebagai syurga ini sebagai kebun. Bukan makna kebun kat atas tanah sayur. Kebun maknanya taman. Faham? Taman cantik. Jadi duduk dalam syurga ini, apa benda yang kita ada? Jawabnya semua yang kita suka. Apa yang kita suka, ialah ada di dalam syurga. Cuma apa beza dah? Kalau gitu apa beza hidup dengan dunia? Jawabnya bezanya yang di syurga tidak tahulah berapa puluh ribu kanda lebih molek. Mana kalau kita suka kereta, seronok dah boleh maybe, di syurga tak tahulah berjuta-juta kali ganda lebih molek. Kerana dalam hadis kata fil jannah mala ainun ra'at. Dalam syurga ini kalau mu tengok moleknya yang mu tak pernah tengok di dalam dunia. Molek. Wala uzunun sami'at. Kalau mu dengar suara bunyi lagu ke muzik, sedaknya tak pernah mu dengar sedak gini masa mu hidup di dunia. Gitu lah. Jadi kita tak boleh nak bayang, sebab dia lebih sedap, lebih molek, lebih cantik, lebih comel. Bini kita, kalau kita tengok muka bini, betul tak? Kita tengok dia dalam syurga lah. Bini kita dalam syurga, kalau kita nikah dah, hak bini akan tapel ni lah, Cik Noh tu lah. Tapi cantik. Kita tengok tu siapa kita rasa dah kenal, tapi kita cam. Kita bertanya, ini aku ke? Adik Noh kata apa, faham? Dah mana comel nak beroroh lalu. Lalu berbuah-buah. Faham lagi? Berseronok-seronok, comel sangat. Terpegung kita tengok. Dadanya dalam hadis kata mengeluarkan gewang. Ada gewang. Macam gestar, macam mata mahal-mahal kan? Dia tengok mata mahal-mahal, awak pameran besar tu 1.4 juta, 2 juta, macam ke gewang. Faham tak gewang ni kilat dalam. Faham tak lagi? Ni keluar gewang ni kot dada. Faham tak lagi? Wanita ahli syurga. Tahu tak? Dengan matanya berair mata, berkilat-kilat. Hidung masa kira lah. Tak ada uduh, tak ada. Kerana semua sudah minum kolam Kausar. Tak ada uduh, tak ada cacat, tak ada apa, tak ada rayok, tak ada gemuk, tak ada kuring, semua molek belaka. Tahu tak? Dan dia tidak berubah. Isteri kita, Allah beri seronoknya kita. Wa kawa'iba taraba, anak dara sama lama-lama umur 17. Tengok bini kita sekarang di rumah. Maklum dia ambil gambar mu dekat atas 5. Kita tengok. Comel. Comel tak? Masih maklum dekat atas 5. Comel. Kita tengok dia ni. Macam polong. Faham tak? Nampak? Tengok habis muka-muka. Nampak perut macam lembu perut. 17 sama. Tidak ada hak stroke, tak ada kencing manis, tak ada haid, tak ada istihadah, tak ada kencing. Azwajum mutahharah, isteri-isteri yang disucikan. Dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani, kitab Ibnu Katsir, kitab Fakhrul Razi, kitab Qurtubi dan main-main, maksudnya Allah jadikan perempuan dalam syurga tidak ada air liur, tak ada roho, tak ada tai hidung, tak ada tai mata, tak ada tai telinga, tak ada daki, tak ada haid, tak ada nipah, tak ada kencing, tak ada berok, tak ada putihan, tak ada segugu, tak ada tahi, tak ada ketuk pun tak ada. Yang ada peluh saja. Peluh keluar peluh. Peluh dia keluar berbau kasturi. Yafufu miska, berbau kasturi. Dan bila peluh itu jatuh, dia jadi mutiara. Jadi mutiara. Faham tak? Jatuh tu dia jadi mutiara. Faham tak mutiara dalam laut? Bukan awak pasal malam. Sorak 2 ya, boleh buat gigi pula kan? Dia 14,000 sorak. Mutiara jadi. Dan bila peluh bini kita jatuh di atas latar tu, bentuk mutiara tu dia mengeluarkan bunyi. Ting 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 ting. Kita pula ya pula situ dengar. Seronok tak? Tu seronok. Dah lepas tu makin tua dak. Semua perempuan 17 tahun dalam syurga. Anak kita puang kita jumpa balik 17, bini kita 17, mak kita 17, tok 17, tok nyam 17, tok nyuk 17, ganyuk 17, habis 17. Dan laki 30 tahun. Macam aku lah ni. Nampak tak? 30.
Anak kita 30, cucu lelaki 30. Faham tak lagi? 30 belaka. Cuik, cicik, cek-cek, malah kubal kunyit, habis 30. Ayah kita 30, pak atau kiri kita 30, tak nyang 30, tak nyuk 30, moyang 30, gereng, pada 30, gereng kontinenter, habis 30 belaka. Tak kalau gitu kita 30, tak kiri kita 30 kau dak best. Mu seorang anak best mu sekok. Tak kiri mu nak buat 80. Lepas tu boleh bidadari, dah nak setubuh, bah tanah tak kiri. Faham lagi? Allah buat semua 30 gagah untuk berseronok. Kita tak dengar dah, tak ngaji dah, tak mayang dah. Faham lagi? Tak ada puasa haji zakat dah. Duduk galak lama. Maka hak tu yang kita nak, walaupun kita tidak layak. Neraka tak usah cerita lah, masing-masing faham. Duduk di dalam seksa. Seksa macam-macam, jenis kerak dengan gunting, jenis toreh dengan pisau, jenis kena selang dalam laut. Dan yang banyaknya duduk di dalam api. Orang beriman Allah buat bukan masuk neraka, buat masuk syurga. Orang kafir buat untuk masuk neraka. Dah pandai itu, kau pandai dia, harga dia. Fa'alul lima yurid. Allah nak buat apa saja, jasa cakap banyak. Dia bebas berbuat. Jadi kita bukan untuk neraka, untuk syurga. Untuk sama dia orang beriman tu, orang kata orang Morocco, orang Argentina, orang Rusia, tak ada kira. Bila orang beriman, tempatnya syurga. Cuma masuk neraka kalau dia banyak dosa. Masuk tu pun bukan Tuhan nak azab, Tuhan nak bakar bagi tanggal dosa. Bila dah bersih baru layak masuk syurga. Faham lagi? Kalau kita tak kita gana-gana pun masuk syurga kau. Kalau kita jahat mana pun masuk neraka, kejap je. Kejap korokmu 1000 tahun duduk dalam tu. Faham lagi? Dalam hadis kata 50,000 tahun duduk dalam api. Menak duduk dalam api 50,000 tahun. Umur pun apa 1000 tahun. Betul tak? Tak boleh kita, walaupun sesaat tak boleh kita masuk neraka, kerana Nabi kata narukum haza juz'un min 70 juz'an nar yaumil qiyamah kama qala. Api yang membakar kamu di dalam dunia ini baru 1 juzuk dari 70 lagi ganda kepanasan suhu api neraka yaumil qiyamah. Wallahu a'lam.